Tak, pengguna-pengguna Toyota Wildfire Alphard Estima, tengok video ni bagi habis sebab berkenaan dengan kereta hampa. Dan paling penting, tolong hilangkan button follow di tepi saya dan tolong repost video ni. Dan apa masalah Toyota Wildfire model V6 ni? Yang pertama, bila masuk ke gear D tak berlaku pergerakan, dan bila masuk ke gear reverse berlaku sentapan yang sangat-sangat kuat. Dan bila kita cek di bahagian O-ring dan piston C yang berada di dalam gearbox dah mengalami masalah. Mileage kereta ni dah mencecah 210,000. Dan bila masuk ke 210,000 tu dah perkara normal kalau kata minyak kita kurang jaga. Dan yang paling penting, pastikan jangan ada leaking di bahagian gearbox. Sebab kalau apabila leaking tu, itu akan mengakibatkan minyak akan berkurang di dalam gearbox dan akan meningkatkan lagi risiko kerosakan dalaman gearbox. Kita akan tukar di bahagian piston seal yang berada di dalam gearbox. Hampa tengok punya besar-besar dia punya piston seal, auto filter dan O-ring berserta sekali dengan clutch plate. Kalau hampa tengok kat sini, bahagian clutch plate ni pun dah jadi hitam, burn. Sebab tu minyak dah, kalau hampa tengok di sini, minyak dah jadi warna hitam. Clutch dah burn macam ni. Hampa tukar minyak tu berulang-ulang kali memang akan jadi hitam juga disebabkan clutch plate tu dah terbakar. Tak lupa juga auto filter ni perlu ditukar setiap 40,000 km. Tengok result keluar daripada workshop AYD. Yang ni yang special dia. Kita siap basuh tau. Nampak? Nampak tak ada sport rim? Nampak tak body dia? Shine dia pagi ni macam mana? Alhamdulillah kereta ni dah siap. Tunggu untuk di-deliver kepada customer ataupun owner kereta. Dan kalau kata hampa yang berada di area Pulau Pinang dan balik pulau, datang cari kami di AYD Auto Service balik pulau Pulau Pinang. Dan kalau video ni bermanfaat, tolong save video ni sebagai sumber rujukan hampa pada masa akan datang. Dan tolong repost video ni agar kita dapat kongsikan lagi masalah berkaitan dengan kereta hampa. Terima kasih. Assalamualaikum.